Ya. Dia kata apa? Demi Allah, aku ingin benar kalau ada di antaramu orang yang cekap untuk urusan ini. Dia kata apa? Demi Allah, kalau ada orang lain yang lebih cekap daripada aku, biarlah orang lain itu yang pegang jawatan. Ya. Itu sifat kaum muslimin, kan? Dia tak berebut. Sebaliknya dia nak serahkan kepada orang yang cekap. Sebab Nabi sebut kan, antara salah satu daripada tanda kiamat, apabila satu-satu urusan itu diserahkan pada bukan ahlinya. Kan, dia apa tak kerti, tapi dia berebut nak jawatan, maka dia akan hilang. Urusan tu akan rosak. Kan, rosak tu maka dia jadi serupa macam kiamat. Dan dia kata apa? Ketahuilah jika kamu meminta kepadaku agar aku berbuat sebagai yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku tidak dapat memperkenannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba Allah yang mendapat kurnia wahyu dari Allah. Katakan Sayyidina Abu Bakar, kalau hampa mau aku ni buat macam sebiji macam Nabi, aku tak mampu. Sebab Nabi ni dia dapat wahyu, kan? Allah bagi wahyu, kan? Kerana itu baginda terpelihara dari kesalahan-kesalahan. Sebab tu Nabi ni maksum, ya? Sedangkan aku ni hanyalah manusia biasa yang tidak ada kelebihannya dari seorang pun juga di antara kamu. Sedangkan aku ni manusia biasa, tak ada satu lebih pun kalau banding dengan hampa semua. Cuba tengok betapa tawaduknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kan? Kita lah dapat jawatan, kan? Orang bagi jawatan, malam tu makan hotel 5 star. Tengok, kan? Kan, meraihkan kemenangan, kan? Contoh, kan? Simbang boleh macam lah. Jangan kata jawatan besar, baru jawatan berkongsi JKK lah, kan? Main surau, main masjid, jalan tak pijak tanah, jadi langsiak tu, kan? Baru JKK. Dia main kepak dada tu lain macam, kan? Tapi Sayyidina Abu Bakar ni, dia ganti tempat Nabi tu. Dia khalifah pertama selepas wafatnya Nabi, kan? Selepas wafatnya Nabi, tapi dia bagi khutbah dekat orang ramai. Dia kata apa? Aku ni hanya manusia biasa yang langsung tak ada kelebihan apa pun lebih daripada hampa semua. Kan? Betapa tawaduknya, kan? Maka dia kata apa? Ini adalah satu pembaharuan dalam pemerintahan yang belum pernah dikenali oleh rakyat jelata kerajaan Rom dan Parsi yang memerintah dunia barat dan timur ketika itu. Beliau telah mematuhi manifesto politiknya. Beliau hidup seperti rakyat biasa dan sangat tidak suka didewa-dewakan, kan? Adalah diriwayatkan bahawa pada satu masa ada orang memanggilnya, "Ya Khalifah Allah." Baginda dengan segera meminta cakap orang itu dengan katanya, "Saya bukan Khalifah Allah, saya hanya Khalifah Rasulnya." Kan? Dia kata betapa dia, bila orang sebutlah, kan, "Ya Khalifah Allah", dia kata, "Reza, jangan sebut tu. Aku hanya Khalifah Rasul lah, pembantu Rasul lah, kan? Aku tak layak disebut sebagai Khalifah Allah pun." Kan? Itu betapa tawaduknya. Adalah diriwayatkan bahawa pada keesokan harinya, iaitu sehari setelah beliau dipilih sebagai khalifah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an kelihatan membawa barang perniagaannya ke pasar. Beberapa orang yang melihat itu lalu mendekati beliau. Di antaranya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Sahabat besar itu mendekati beliau sambil berkata, urusan khalifah itu tidak boleh dicampuri dengan berniaga. Lalu Abu Bakar bertanya, jadi dengan apakah aku hidup dan bagaimana aku menafkahi rumah tanggaku? Demikian sedihnya nasib yang menimpa Sayyidina Abu Bakar, sebab walaupun kedudukannya sebagai ketua negara, namun belum ada ketetapan untuk seorang ketua pemerintah Islam memperoleh gaji dari harta kerajaan. Kan? Dia kata apa? Nak abang kata, walaupun hari ni bai'ah jadi khalifah, kan? Khalifah ni kalau ikut betul-betul, dia tu level presiden, bukan Perdana Menteri. Kan? Perdana Menteri tu bawah, ya, presiden atas, kan? Dia tu level presiden. Tapi bila mana dia menjawat jawatan tu, waktu tu tak ada lagi gaji. Sebab bila Nabi jadi pemerintah di Madinah, Nabi tak ambil gaji, kan?
Jadi bila mana Sayyidina Abu Bakar waktu tu belum ada lagi ketetapan ataupun peruntukan undang-undang untuk ambil gaji, jadi dia pegang jawatan tu tak ada gaji kan, maka dia pergi berniaga macam biasa. Tu pun sahabat tegur kan, hang dah pegang jawatan presiden, apa hidup berniaga kan, takut ada apa konflik apa interest apa kan, kan, jadi takut ada masalah kan. Jadi sahabat tegur dia kata macam mana aku nak nafkah rumah tangga aku kan, kalau aku tak berniaga. Dia pegang barang serupa tu pergi berniaga kan. Dia itu yang dilakukan oleh sahabat Nabi. Keadaan ini mendapat perhatian dari para sahabat, lalu mereka menentukan bantuan secukupnya untuk beliau dan keluarga yang diambil dari Baitul Mal. Kemudian itu barulah Khalifah Abu Bakar meninggalkan urusan perniagaan kerana hendak memfokuskan seluruh tenaganya untuk mengembangkan agama Islam dan menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang khalifah. Semasa bertugas sebagai khalifah umat Islam, beliau hanya menerima peruntukan sebanyak 6,000 dirham sahaja setahun, iaitu kira-kira lebih kurang $1,200 sahaja setahun.